Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kumpulan kami akan membentangkan bahan baku mengajar kami iaitu tada! Tak nampak kan? Okay. Ya! Tada! 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 Wah, besarnya. Apa ini Natasha? Tahu tak? Natasha sangat ni. Itulah. Ini apa? Mira, cuba tengok bawah. Wow. Ada Natasha. Boleh gerak? Kita gerak. Boleh gerak kan? Cikgu buat sendiri tak? Hebatnya cikgu. Jadi, kau semua nak tahu tak apa ini? Nak. Ini nama dia kotak misteri. Kotak misteri. Takutnya. Tak ada apa pun, nama je misteri. Jadi, ada apa ni? Sedia tak untuk belajar? Sedia. Ni ada soalan? Tak ada. Dah sempat. Okey. Kita mula daripada mana? Natasha, awak nak dari mana? Ada warna-warni ke? Ada. Ada je. Boleh cari tengok? Boleh. Cek ada mana? Apa? Kat sini. Kita warna lain. Itulah. Saya rasa saya nak pakai biru dah cikgu. Okey. Lepas ni cikgu bagi ambil dia. Boleh. Wow. Ada lampu. Cikgu, saya tahu. Okey. Apa dia? Saya tahu yang ni tudung kan? Betul. Wah. Kat sini cikgu nak tekankan kemahiran menulis awak. Semua dah pandai tulis kan? Cikgu ada ajar kan? Mereka sedia tak cikgu nak uji? Okey, tak apa. Kita dah ajar balik. Okey? Siapa nama dia? Saya. Jadi dekat sini kan cikgu dah sediakan 3 gambar dan ada juga gambar lain dekat dalam kalau awak nak tukar. Tapi cikgu nak awak selesaikan yang ini dulu. Kat sini, yang ini awak tahu kan gambar apa tadi? Tahu? Apa dia? Sudu. Sudu, betul. Jadi cikgu nak awak cari perkataan sudu dekat sini. Dekat sini? Ya. Saya rasa yang ni, ini bukan sudu. Yang ni kan cikgu? Okey, cuba awak baca. S-U-S-U, D-U-D-U, sudu. Betul. Jadi awak boleh lekatkan. Kan? Ni kita menulis. Kat sini ada penil. Awak boleh ambil. Ya. Boleh cantik ke? Boleh. Okey. So
garisan ke cikgu? Ya betul. Cantik-cantik ya. Okey. Pandai. Okey, sekarang awak pula. Yeay. Okey, awak tahu mana satu? Oh, tahu mana yang awak tahu nama dia? Saya tahu yang ni. Saya suka minum air bunga ni. Ya. Awak suka minum air apa? Saya suka minum air teh o air. Wah. Okey, apa tu? Ni cawan. Betul. Okey. Yeay. Jadi, awak kena buat apa? Saya kena ambil dari Okey. sini. Mana cawan tu? Ini bukan. 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 Saya rasa ni lah cikgu. Ya ke? Cuba awak baca. C-A-W-A-N-Y cawan. Pandai. Okey, letak mana satu? Ya, betul. Awak boleh tulis macam Natasha tadi. Pandai. Kena bersihkan bahan. Kita nak guna lagi kan? Ya. Kat situ ada tisu. Sebab yang basah bagi awak lap tangan dan juga dan kita tutup. Okey. Boleh tak? Okey, boleh. Tak boleh awak punya. Lap. Baca lagi. Baca. Pandai. Wah, okey, bersih dah. Okey, awak boleh letak dekat dalam ni. Ada tong sampah. Okey. Nak lagi. Dia. Saya. Tada! Banyak yang mainan. Kita main. Ada masak-masak lah. Bukan section ni, sekarang nak main je. Okey, awak pilihlah batu mana awak suka warna dia. Lepas tu awak kena lakukan sama-sama tau. Awak berdua kena lakukan sama-sama. Jadi awak berdua kena buat keputusan. Saya rasa saya nak warna ni, merah jambu. Boleh? Okey, betul kan? Betul. Jadi kan? Saya buat air teh. Ha, Tak dengar lah, jadi study boleh? boleh. Saya buat air teh. Betul. Dia kena buat air. Pandai. Wah, baguslah dia. Saya ambil cawan. Okey. Satu saya. Satu Tahu? awak. Ya, saya juga. Hari ni kita panaskan begini. Ha, ni. Dah ada air dalam tu. Saya dah letak sebab. Wah. Ni dah. Kita kena panaskan tu ya. Oh, empat dah. Okey dah. Awak letak atas tu. Ni awak sukakan. Suka. Ya, hati-hati panas. Okey. Hati-hati. Awak buat macam ni. Awak lah buat. Kita kena sama-sama buat. Pandai. Okey. Kita letak balik. Tak balik sama dia. Susun. Yeay. Jadi kita minum. Oh, sedapnya. Baguslah pendengaran awak berdua. Betul situasi yang awak lakukan tadi. Jadi, kita boleh pergi ke stesen? Jom. Baik, susun baik. Okey, begitu tak ada. Duduk. Natasha dah pilih kan? Okey. Sehingga awak diam ni apa pilih? Baik, cikgu. Warna apa awak satu? Saya nak warna kuning. Kuning. Kuning ke sudah ada saya tu. Okey, boleh pergi. Boleh buka. Boleh. Sedia. Sedia? Sedia. Apa ni? Ini kereta. Ya, kereta. Ini cikgu nak pergi mengenang baca kamu. Ha. Tadi cikgu rasa kamu boleh membaca. Jadi nak tengok dekat sini pandai tak nak sambungkan ayat dia dengan gambar. Sedia? Sedia. Oh, ni boleh nak susu. Jom kita kena padankan tu. Oh, ni susu. Mana susu? Susu. Nasi. Inilah susu. Yeay, pandai je kita. Kira. Awak suka. Awak tahu gambarnya. Awak suka. Apa tu? Awak suka makan cili. Tapi pedas tak? Nasi. Kita cari nasi. Boleh? Ini nasi. N-A-S-I-C. Nasi. Okey. Lagi. Dah sampai di stesen yang terakhir. Boleh tak? Yeay. Okey, jadi sebabkan di stesen terakhir kamu boleh buka sama-sama. Jom.
bagus. Okey. Main game tak? Suka. Saya nak kenalkan permainan video interaktif. Wow. Sebenarnya kita kena tahan je, takut dia jatuh. Okey, Saya nak letak sampai je kat atas dia. awak nak nyanyi tu. Tada! Boleh buat dengan main tak game ni? Wow, apa yang cikgu? Okey. Ni sebabkan masa kita tak banyak pun kan. Nak balik dah. Kamu dah tak balik. Nak balik. Jadi saya baru pilih 2 je. Sekarang pilih 1 je. 2 saja. Amira dulu. Oh, nama dia Lucas. Benda ke pandai. Mana yang tu? Oh, kena pilih huruf. Pilih huruf. Saya nak huruf. Oh, saya kena tulis ke cikgu? Ya. Wow. Yeay. Cuba boleh? Saya nak cuba. Boleh? Kejap. Ferry. F untuk ferry. Boleh awak pula. Ya. G. G. Satu lagi. Pandai ni awak. Gajah. G untuk gajah. Saya nak main permainan lain tu tahu cikgu. Boleh. Tapi tadi awak dah pilih. Kita bagi Natasha pilih pula. Boleh. Natasha awak pula. Pilihan awak. Saya rasa saya nak yang ni lah. Banyak lagi. Saya nak ni. Macam nak ambil. Huruf U. Kita kena cari huruf U. Tekan Natasha. Okay, main sama-sama. Tak ada boleh main sama-sama. Lagi. Oh, dapat. Oh, wow, bagus. Wah, yeay. Pandai. Kita. Hari dah sudah aku dah suka. Hari ini. Yeay. Serana tak? Serana. Tetap dulu. Cikgu nak tanya awak bagi 2 soalan. Cikgu nak tanya. Cikgu nak tanya. Natasha betul tak? Kan kita ada 4 stesen. Awak paling suka yang mana? Saya rasa saya paling suka yang masak-masak tadi. Masak-masak? Saya suka buat IT dengan Mira tadi. Kalau Mira pula? Saya suka yang main game tadi. Awak mesti selalu main telefon ya dekat rumah? Okey, bagus. Okey. Nanti cikgu bawa lagi, okey? Yeay, boleh. Okey, sekarang boleh balik.